Atlantis belum pernah ditemukan. Namun begitu, pencariannya masih berlanjut. Mengapa? Kerana dalam fikiran terus terbayang sebuah kota indah bermenara emas, jalan-jalan di bawah air, dan misteri besar yang seolah akan terbongkar. Manusia suka akan teka-teki, terutama jika ia berkaitan dengan tamadun purba. Walaupun saintis belum temui bukti, ramai tetap percaya kewujudannya. Bagaimana jika ini bukan sekadar kisah dongeng? Semuanya bermula dengan kisah sebuah negara. Kononnya ia terletak di seberang lautan. Negara itu sangat kaya dan kuat. Namun, ia lenyap dalam satu malam. Dikatakan ada terusan, istana dan sistem undang-undang yang teratur di sana. Ramai menganggap ini hanyalah kisah rekaan. Ia contoh akibat terlalu angkuh. Ia peringatan bagi yang bersikap melampau. Namun, ada yang yakin kisah ini berpunca daripada bencana sebenar. Ada yang mencari Atlantis di dasar lautan Atlantik. Ada juga yang mencarinya berhampiran Kepulauan Canary. Yang lain pula di Greece atau di padang pasir. Di beberapa tempat, binaan aneh memang ditemukan di dasar laut. Masalahnya, hampir selalu ia adalah bentuk semula jadi. Misalnya, retakan, batu batan atau kepingan. Belum ada tempat ditemui yang mengandungi rumah, barang dan kesan jelas kehidupan purba secara serentak. Ada versi yang mengatakan Atlantis sebenar mungkin seperti sebuah pulau bergunung berapi. Gunung berapi itu meletus ribuan tahun lalu. Ia memusnahkan budaya maritim yang kuat. Di lokasi itu, hanya runtuhan dan lapisan abu sahaja yang tinggal. Semuanya memang kelihatan padan, pulau, kekayaan dan bencana. Namun, ada masalah. Pulau ini tidak terletak di tempat legenda menggambarkannya. Ia juga musnah pada masa yang berbeza. Selepas zaman ais, paras laut meningkat. Akibatnya, kawasan daratan yang luas tenggelam di bawah air. Di Eropah, terdapat dataran luas. Dahulu, orang ramai mendiami kawasan ini. Kini, ia telah menjadi dasar laut. Malah di sekitar Laut Hitam. Tapak penempatan purba ditemui di kedalaman tertentu. Jadi, idea bandar-bandar yang tenggelam bukan fantasi semata. Walau bagaimanapun, sehingga kini, tiada satu pun daripadanya menyerupai Atlantis sebenar. Atlantis yang digambarkan dengan cincin, terusan dan istana megah. Ada satu tempat aneh di Sahara. Bulatan di tanah di sana kelihatan seperti pelan bandar legenda. Dari atas, pemandangannya sungguh menakjubkan. Ramai orang segera menyangka bahawa ini adalah Atlantis. Namun, apabila penyelidik tiba di sana, mereka mendapati sesuatu. Ia hanyalah bukit semula jadi yang besar. Bukit itu terhakis oleh hujan dan angin. Tiada batu atau kesan kehidupan ditemui. Hanya pasir dan pemandangan udara yang indah. Di Laut Caribbean yang biru, dekat pantai, kepingan batu aneh ditemui. Ia seakan laluan jalan yang menuju terus ke lautan luas. Penemuan menarik ini cepat tersebar. Ia segera menjadi berita hangat. Namun, kemudian terbukti ini hanyalah batu biasa. Ia terbentuk secara semula jadi oleh alam. Kuasa air, angin dan rekahan. Semua ini menghasilkan laluan itu. Pemandangan ini memang indah, tetapi tiada tamadun purba yang menciptanya. Walau bagaimanapun, rupanya tetap menakjubkan. Ia sungguh memukau mata. Ahli arkeologi guna kamera, robot bawah air, radar dan laser. Ini untuk melihat menembusi air dan pasir tebal. Mereka bukan cari batu semata, tetapi kompleks utuh. Ini termasuk tapak asas, sisa perkakas, sau dan jalan. Semua ini mesti berada di satu lokasi. Ia juga perlu dari zaman yang sama. Tanpa butiran ini, mana-mana tempat serupa hanyalah fantasi. Dikatakan bahawa Atlantis memiliki logam unik. Logam ini tiada di tempat lain. Taman dan kuilnya pula dihiasi emas. Mungkin ini cuma dilebih-lebihkan. Tujuannya untuk menjadikan cerita lebih menarik. Atau Atlantis memang mempunyai sumber daya yang sangat berharga. Namun, ahli arkeologi belum menemukan harta karun. Tiada juga apa-apa yang luar biasa. Ini di lokasi yang secara teorinya tempat Atlantis. Selalu dikatakan bahawa Atlantis berada di tahap masa depan. Ia memiliki terusan, teknologi, kapal dan sistem pengurusan yang pintar serta cekap. Namun dalam kisah tertua, segalanya jauh lebih sederhana. Ia hanyalah negara maritim yang kaya dan tersusun rapi. Tiada kereta terbang, tiada juga robot. Yang wujud hanyalah ketertiban dan perencanaan yang matang. Mungkin juga ada jurutera yang sangat berbakat. Akhirnya, semua ini tenggelam di bawah air. Legenda Atlantis telah menginspirasi semua orang dari penulis hingga pengarah filem. Dalam filem, buku dan permainan video, ia digambarkan sebagai metropolis yang bersinar atau ibu kota bawah air dunia. Disebabkan itu, ramai yang yakin ia hampir ditemui.
Namun, penting untuk difahami, semua ini hanyalah fantasi. Kisah sebenar jauh lebih sunyi dan sederhana. Dan jika ia pernah digali, ia tidak akan berupa kilauan dan emas, tetapi batu, serpihan tembikar dan pasir. Jika menurut huraian, ia merupakan kota yang dibina dengan lingkaran air dan daratan. Ia mempunyai terusan, jambatan, serta kuil dan istana megah di pusatnya. Di sekelilingnya terbentang ladang hijau, jalan raya dan kapal. Beberapa penguasa mentadbir kota ini. Mereka berkumpul untuk bermesyuarat. Ini adalah kota yang perkasa lagi indah. Namun, semua gambaran ini hanya dari satu sumber tunggal. Dan setakat ini tiada siapa menemui apa-apa yang serupa. Jika penduduk Atlantis terselamat daripada malapetaka itu, mereka pasti akan pergi ke bumi lain. Di sana, akan ada jejak peninggalan yang jelas. Ini termasuk peralatan dapur yang istimewa, bentuk rumah yang unik, perkataan baharu atau struktur binaan yang aneh. Namun, para ahli arkeologi belum menemui rantaian bukti yang serupa. Tidak ada tanda-tanda budaya baharu muncul secara tiba-tiba. Mereka tidak muncul dengan barangan mereka sendiri, seolah-olah datang dari tempat yang sangat jauh. Adakah ini bermakna tiada seorang pun yang terselamat daripada malapetaka itu? Itu bukanlah satu fakta yang pasti. Namun, pada masa sama, bukti kukuh juga tiada. Di banyak tempat di dunia, kota-kota sebenar telah ditemui di bawah air. Ada yang musnah akibat gempa bumi. Yang lain pula hanyut ditelan masa. Di sana, terdapat jalan raya, rumah, amfora dan juga dinding. Semuanya masih utuh seperti sedia kala. Ini membuktikan bahawa seluruh kota memang boleh lenyap. Dan jika paras air laut terus meningkat, kawasan baharu juga boleh ditenggelami. Ini bukan lagi mitos, tetapi realiti jelas. Atlantis digemari bukan sahaja oleh saintis, tetapi juga oleh semua yang meminati misteri lama. Ada yang membina teori lengkap tentang pengetahuan purba dan masyarakat rahsia berdasarkan kisah ini. Masalahnya ialah semua ini mustahil dibuktikan. Tiada tarikh, tiada penggalian, hanya kata-kata kosong. Jika tiada fakta, ini hanyalah sebuah kisah yang indah. Baiklah jika ia memberi inspirasi, namun jangan kelirukan dengan realiti. Kebanyakan pakar berpendapat ini hanya kisah pengajaran moral. Ia bukan kota yang benar-benar wujud. Selain satu cerita, tiada bukti lain yang ditemui. Tiada peta, sebarang catatan lain. Juga tiada tapak penggalian sehingga kini. Namun, pencarian ini tidak sia-sia. Ia membantu menemukan bandar lain. Mereka mengkaji tsunami, garis pantai lama, serta kehidupan masyarakat di tepi laut. Inilah manfaat sebenar dari mitos ini. Ia menginspirasi manusia untuk mencari ilmu dan berfikir. Sekarang bayangkan suatu hari di bawah air, sebuah pelabuhan, jalan, rumah, pinggan mangkuk ditemui, semuanya dari satu zaman. Ini akan menjadi penemuan abad ini. Tetapi agar dipercayai, semuanya perlu dikaji, diperiksa dan dibandingkan. Penemuan sedemikian tidak akan mengubah sejarah, tetapi menjadikannya lebih kaya. Buat masa ini, kita hanya boleh mencari, bertanya dan belajar untuk tidak mengelirukan impian dengan realiti. Jika menarik, langganlah agar tidak terlepas episod baru. Kami menyajikan semuanya ringkas dan padat.